penyakit yang customer kita guna, yang kita masih ingat dan yang sudah terbukti berjaya lah dengan izin Allah. Ya. So yang merah tu semua kami dah tunjukkan testimoni dalam Zoom meeting ni. Ya, Sabah minggu kita asyik tukar je testimoni. Ini di antaranya COVID, anda dah dengar lah. Kami tak pamerkan kepada anda hari ni COVID ni sebab saya takut you dah muak. Sebab kita dah ada dekat berapa dah testimoni COVID. Daripada yang sebelum kena COVID, semasa kena COVID, keluar COVID, yang stage 5 semua dah kita dah tunjukkan, dengar buktikan kepada anda melalui Zoom meeting. Bagi mereka yang mengikuti kami, anda tahulah ya, dengan izin Allah. Ya. Dan arthritis, asma semua dah ada. Ya. Cuma hari ini kita mungkin nak panggil mereka yang mempunyai masalah usus hari ni ya. Kami dah merahkan usus tadi. Ya, tu you tengok mood. Bila dah ada tu nanti kami merahkan. Ya. Okey, ini yang dah berlaku, cuma yang terbarulah kami merahkan supaya kami tak ulang testimoni yang sama. Okey. Hari ini kita ada Encik Aznan, ada tak di ke udara? Ada bang. Aznan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berada di mana ni, Nan? Ada di Kertih. Kertih, orang Petronas lah ni. Alright, boleh kita tengok. Saya ada dapat, tengok. Ini, Nan, boleh tak Nan cerita sikit apa maksud gambar ni? Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Allah Ta'ala wabarakatuh. Okey, ini adalah gambar di mana apa yang saya rasalah sebelum ni. Daripada tahun 2018 sehingga tahun ni dalam bulan 7. Okay. Yang ini saya punya usus dalam perut. So saya pun tak tahu yang usus saya ni ada kecederaan yang akan boleh mengakibatkan dia pergi ke sakit kanser usus lah. Kalau tak dirawat. Ya. Okay. Saya dah makan ubat pil ni dah banyak dah. Ubat yang doktor bagilah. So, tapi benda ni dia tetap ada juga. Saya bila buang air besar, dia akan keluar darah. Allahu Akbar. Lepas tu darah tu pekat-pekat lah, pekat berketul-ketul. Allah. Nan, berapa lama Nan keadaan macam ni? Daripada 2018. Allahu Akbar. 3 tahun lah lebih kurang. Lebih kurang 3 tahun lah macam tu. Kalau saya makan ubat pun saya tengok tak ada feedback dia sama juga. So dalam tahun ni pada bulan Julai. Saya cuba minum Alpha-Lipid ni setiap pagi dan malam. Siapa yang bagi tahu Nan tentang Alpha-Lipid? Alpha-Lipid ni saya dah tahu kalau tengok daripada Facebook apa semua memang ni lah kan. Tapi saya tak pernah cuba. So benda ni yang introduce dia daripada Cik Najmi. Okey. Ex-boss. Ex-boss dan abang angkat saya jugalah. Okey. Dia yang introduce benda ni. Okey Nan, nak tanya dulu Nan, apa yang dia sebut menyebabkan you nak try? Apa bos Najmi ni cakap apa dia pada you masa dia bagi produk tu? Dia kata cuba try susu ni menguatkan antibiotik badan, kena pula COVID ni lagi kan. Saya pula bekerja dekat sektor oil and gas ni. Berjumpa dengan orang apa semua ramai setiap hari. Terdedah kepada COVID. Ya, terdedah pada COVID. Dekat sini pun banyak juga kes dia. So, selain masalah khusus. Lepas tu you guna. Berapa hari you guna dan apa kesan? Saya dapat feedback yang saya pun rasa happy juga lah kan. Feedback dia tu dalam masa 3 hari 4 hari. Hari keempat, hari pertama tu dia ada darah lagi. Lepas tu hari kedua kurang dah. Hari ketiga kurang. Hari keempat tu langsung tak ada dah. Allahu Akbar. Kan? Saya pun ya betul kan.
So Dah ubat pun dah ubat buat. pun saya dah tak makan dah berapa bulan dah, dekat 6 bulan itu dah. Ubat pun saya Hmm. tak usik. Hmm. Tapi rasa pedih hulu hati tu memang ada lah. Bila Hmm. lewat makan, dia akan macam gastrik. Dia bikin macam gastrik. Ya. So bila So, saya amal makan alpha lipid ni setiap pagi dan malam sebelum tidur, saya rasa kurang lah semua tu. Alhamdulillah. So sekarang ni macam mana? Keadaan you dah makan berapa lama ni? Dah 2 minggu, 3 minggu kot makan sekarang? Sekarang ni dah masuk hari ni dalam 4 minggu dah, dekat sebulan lah. Alhamdulillah. So pendarahan tu lah tidak ada dah. Tak ada, alhamdulillah. Pedih-pedih ulu hati tu macam you cakap tu masih ada sikit-sikit. Pun tak ada, kurang lah. Kan, bila Akbar. saya pagi tu kalau tak breakfast, terasa lah. Tapi Okay. dia punya pedih tu dah tak kuat macam dulu. Dulu kalau orang tanya pagi-pagi, saya nak jawab pun saya rasa marah kan. Dengan tahan sakit kan. Macam nak baran ni. Faham. Naik darah tu, Nan. Lama-lama naik darah pula tu. Sebabkan kita ada tekanan. Okey, Nan. Nak tanya. Apa dulu yang you tak boleh makan, sekarang dah boleh makan? Contoh, ada tak? Makanan yang pedas lah. Yang pedas tu tak boleh. Terlalu Langsung. banyak. Okey, sekarang? Macam tom yum tu saya tak boleh pedas sangat. Ya. Dan bila makan benda sekarang, yang pedas tu, infect dia pada esok pagi. Dia akan kita buang air besar tu rasa pedih lah, pedih. Allah. Okey, lepas tu macam mana? Sekarang macam mana? Tom yum boleh makan tak? Dah boleh bantai dah bang. Tom yum kan. Kau kena ajak sekali. Ini orang Malaysia bila makan benda tak pedas tu rasa macam tak syok lah. Kan? Ada. Nak tak nak mesti nak kena makan pedas tu. Betul. Sekarang dapat menikmatilah makanan. Alhamdulillah. Berbanding dengan dulu kan. Baik. So you guna 2 kali sehari, Nana, pagi dan malam. Saya guna 2 hari sekali. So 2 kali satu hari. 2 kali 2 kali satu hari, pagi dan malam. Pagi dan malam. Sekarang you guna Lifeline sama? Sekarang macam mana? Sekarang masih guna 2 kali sehari ke? Ya, saya tetap juga. So kita ni pun rasa macam kenyang tau. Betul. Sebab dah cukup nutrisi, antibody pun ada. Alhamdulillah. Nan, terima kasih kerana berkongsi dengan kami, Nan. Sama-sama. Semoga orang lain dapat manfaat yang sama. InsyaAllah.